Mana bang? Eh? Baru ni siapa mana? Baca baru ni siapa mana? Nah. Siapa mengkopak? Kadam tadi. Bahasa mana? Sini. Ni sini. Ha. Situ. Bahasa kalam masdari. Ah. Oh, itu. Ada 10 henek. Ada 10 henek lagi. Apa? Ada 10 henek lagi. Oh. Ketak ni kalau buah cacing ni. Eh? Ketak Ha. Apa? Ni buah cacing ya. Ada. Ha. Tak apa. Dia tu 5 minit lagi. 5 minit. Tak payah tanya. Dia ni. Kita tak tahu semua. Tempat tak payah mana tahu. Ambil kain tu. Kain. Ni lah.
Nak tu. Tu kalian kelpah. Bulu halus, kelpah bulu halus. Ni. Tu bulu halus. Ha tu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Ini kita hari ni nak bahas kalam masdari. Dulu bahas kalam ismi. Bahas kalam masdari ni berkali tu kita cerita di Mekah ada sore daripada Maghribi. Dia bahas kalam masdari ni ambil di kul huwallahu ahad. Nanti wati mulai. Dia. Kata dia yang kedua daripada kita bagi tiga bagi intibar. Kalian ni kita bagi hak kita bagi ni i'tibar ismi dan i'tibar masdari dan i'tibar ma hasala bil masdar. Jadi tiga. Kalau kita i'tibar bagi kalian nafsi
nafsani lafzi. Ni kita tak ada kira, tak ada bah. Kalau nak kira tu banyak. Ni kira kita bagi ni kira i'tibar nafsi. Ya ismi. Dan i'tibar masdari, dan i'tibar ma hasala bil masdar. Jadi 3. Hari ini kita bahas bagi yang kedua daripada 3 ialah kalam dengan makna masdari, iaitu kalam makna masdari itu takluk dilalah. Takluk dilalah ini idafah lil bayan. Dilalah tu takluk, seolah kata takluk huwa takluk dilalah. Ya kerana takluk. Ulama Tuhai bahas dia, sifat ia bertakluk ini tak tentu dengan sifat ani 2. Dia mau ngaji Tuhai tengok. Kalau takluk dilalah, kederak takluk ijab, takluk taksib. Jadi kita kira-kira okay. Hari ni pada bab ni sejai kita bahas ni, habis kita sejai setengah. Iradat takluk taksib. Takluk taksih. Ilmu takluk inkisah. Sampai inkisah juga. Bahasa inkisah juga. Ada pun kalam takluk dilalah. Dia bahasa kata, bahasa supaya kita dibaca Quran. Lapa dal. Tunjuk lapa atas mana dia panggil dilalah. Mana madlu. Takluk dilalah bagi kalam nafsi. Ni kita soal. Kalau kita soal dengan demo nak piara kalam nak uti sungguh. Kita tanya dia. Dilalah ni kelimah dia masdar. Dalla yadullu dilalah. Masdar. Orang ngaji surah tahu. Matai bina pun tak apa dah. Kalau ditanya isi paham ni lah. Dalam atau dalilan. Isi apa? Bunyi mana? Bunyi madlul. Seperti dah ni. Fi'lan. Masdar. Isi apa bunyi mana? Fa'ilun. Isi maf'ul bunyi mana? Maf'ulun. Apa ni? Kita buat hari ni. Sepuluh khalqam. Mana banyak. Pandai. Mula pada yang kata
orang kita sini banyak dia anak murid dia nak ya Allah Fadaan ni tu monggo tu dalla tu orang hak lain kau anak murid dia aja. Dia bahas sejar dia mau minta maaf. Oh tak biasa dengar bahas. Tak biasa dengar dengan anda minta maaf. So buat macam ni. Sama pada mengajar, taluk dilalah kalai lah. Pasal udah bahasa pasal mana? Melazan selapis itu. Tapi bukan kerti sungguh lah. Taluk dilalah, taluk dilalah, taluk dilalah. Ni tak apa, bahas ni. Dia panggil ni. Panggil daripada ilmu makulak, tapi ilmu makulak ni dia cara baru saja. Tak apa, dia baru. Sabit. Tuhan ni, kalau dia terkait dengan baru, oleh Tuhan ni, kita kira lah baru. Kita nak misal. Potokek kederak ya kodin dengan makhluk. Kerak kau menjadi makhluk tu. Nah, kita kira makhluk tu. Ni dia panggil dilalah ni. Dan dia panggil metul idafat. Apa idafat? Kita bahas itu dulu. Nanti bahas mana. Idafat ni kita cabut antara kalam nafsi Tuhan dia mutalak dia tu berdilalah supaya kita nak misal supaya kita cabut antara pak dengan anak hak ni pak hak ni anak bagi kita cabut antara pak dengan cik hak ni cik hak ni cucu kita cabut dengan seorang ni nye hak ni nye pergi kita cabut antara tani dengan timbung jauh tu cabut mana cabut daripada timbung dengan tani ni supaya dilalah kita cabut antara kalam nafsi dia dengan mutalak dia tu dilalah dah situ. Maka masalah cabut ni khilaf dua kaum. Satu kaum pelasapah kafir. Yang kedua kaum ahli sunnah hak kita ni. Maka kaum pelasapah dia kata wujudi. Kaum ahli sunnah dikata masalah kita cabut ni ilmun itibari. Kewujudi dah. Ahli sunnah. Jadi dilalah ni kira hadis umul itibari. Umul itibari ni kita reti waktu kita tak fikir. Jadi kalau kita tak fikir saja tak ada. Ya adanya kalam nafsi dia mutalak dia. Nanti kita patut faham lagi. Kata dia diterjemahkan dia. Ni orang Jawi.
Rajawi ditajamah dilalah, taluk dilalah ni berkata. Berkata ialah dilalah. Kerana berkata tu cabut daripada kalam nafsi, dia mutalak, dia cabut itu ada berkata. Seperti ni. Kalau kita nak misal apa? Perkala ada di anak lidah kita misalnya. Tuhan nak banding tak dia tak banding. Dia nak banding dengan mulut tak boleh. Tapi nak berpahal. Ya. Ya. Kalau kita nak main ke, pasti hadut di anak lidah kita. Dia anak lidah ni main kulak dia bahas. Hak baru ni kita nak bahas. Ni nak kira beraduh hal lu, beraduh hal. Dia hak baru ni kata kita ni dia mari di telefon. Ni bahasa baru ni. Mari telefon masuk tubik ke tekak ke lidah, ke lidah ni wak huruf. Yang ni kata hak baru ni. Dah jadi semua. Dia tubik di mulut kita habis. Tak di udara pula suara kita tu. Tapi tak ada bunyi. Dia masuk dalam alat ni. Seperti sah bunyi suara pula. Tak jadi pula situ. Dia jadi semua. Dia panggil dalam suara kita ni mekul sayal. Kena tahu kena buat semua. Tu bepa habis. Duduk di awal. Masuk di terasa habis. Pergi masuk dah. Tu be suara. Kena buat semua. Maka sabar. Tuhan buat suara ni tapi sabar. Sabar. Nak jadi suara ni hamda baru ni. Tapi dah jadi. Sahabat ia kena pelaga. Ni. Tengok ni. Ni kata Sa'duddin ni. Tak ada suara ni. Tak benar lah. Betul saya jadi. Di bukit pun boleh saya jadi. Hak tu saya kira lah. Tapi ada dia. Dia nak jadi suara ni tak jadi. Dia kena pelaga. Pak kita siapa pelaga ni? Telefon kita tu. Di dalam. Jadi kan? Sabar dia. Padahal sah Tuhan jadi. Telepon kita tak berlaku suara kita tubik. Sah. Dia sah sebelah Tuhan jadi. Ni mana sabar satu. Sah. Sah Tuhan tak jadi. Kalau pergi kita berlaku pun. Itu asal saya kira tu. Tapi ada dia betul. Jadi telepon gitu. Time ke? Maka kita terjemah. Kalau kita nak misal ada anak lidah kita hat telepon hanu hatu kalan nafsi. Pas dia nak belaga. Nak belaga. Hatu panggil masa dari hatu. Walau Tuhan buka. Ni hak kita. Tuhan ni bijak. Tengok. Suara yang boleh menjadi huruf
Dia tentu ada dia ni, tapi dia boleh jadi sekiranya lah. Ada. Suara dia boleh buat uruh, benda ada akal. Malaysia, jin, mereka. Tapi suara boleh, tapi nak buat uruh tak boleh. Tak ada akal, menate. Tengok menate. Dia suara ada, gitu ya. Ini ada. Tapi berlaku ada tu. Sebab apa tu pelaku ada tu dia boleh buat supaya hak adakan dia faham kata dia nak faham kata dalam ilmu waduk itu nak waduk kata ni tertu atas madah huruf. Kedai Imam Sekir tanya dia cuma ada Pejala jing inlah madau tu mana menjadi. Kalau Nasara nungsa mana menulang. Maka benda faham madah hulu tu benda bakal. Tapi benda tak ada akal dia faham dengan syiar dia ya. Kata dia kita ni, maka dilalah itu nasbah kita kena padu baina dali wal madlul. Kita cabut antara da madlul. Seperti kita cabut misalnya tadi antara pak dengan antara tok laki dengan bini cabut anak situ. Tapi hak tu nak misalnya tu nasbah. Ni dia nasbah ni nak misal. Dia tak boleh panggil dal mesti cabut daripada dilalah. Tak boleh panggil madlul mesti cabut daripada dilalah. Dadal dilalah kalau kita nak buat isim dal. Dilalah kalau kita nak buat isim madlul. Ni kita nak bahas. Karena dilalah ni makna basit. Ini ya. Nanti dalam muwadah itu. Wal madlul dalu hisifanya tu. Itu makna dia melokat. Yang melokat tak boleh panggil madlul, dalum tak boleh panggil malaikat benda yang hadah dia bersifat dengan dilalah. Dilalah dia bersifat dengan jalan terbaik daripada dia. Dan tak boleh madlu maka dia bersifat dilalah je. Dilalah dia jatuh tadi. Seperti ini. Tak boleh panggil khalik malaikat dia bersifat dengan khalku. Salku hak terbaik daripada dia. Tak boleh panggil makhluk malaikat dia bersifat dengan khalku. Jadi malku hak jatuh tadi. Apa dah? Benda lah tu dia panggil. Maka dilalah ni nasbah dia waktu. Jadi mana gini? Dilalah ni satu juzuk daripada makna dal. Karena makna dal tu jika dia kena ada dilalah, dia ada zat dia.
Dan dilalah ialah satu juzuk daripada makna madlul. Kerana madlul tak boleh panggil madlul, malaikat dilalah ia jatuh atas dia. Pek. Itu baru reti. Sabit ni mesdar di sisi ulama di sisi ulama Basrah ialah asal mustaq minhu. Kan ambil dia belakang. Mula pada dia rakyat kita, dia takut, dia panggil mak aku, kata aku suruh orang tak habis, dia ngajar tak habis. Dia kalau orang alim sikit, dia suka sikit dalam sikit habis. Hasil kita dengar mengajar bab nahung supaya bab tauhid insya kira lah. Bahas dia sedap baik. Baru kita rasa, kita dengar dia kata aku tak erti gitu. Baru kata bahasa tak erti. Dia mengaji, kita setengah dia mengaji tu ya. Kata aku jalan je gini. Dia tak orang mengaji ni, kata aku jalan. Dia anak murid tu nak luah tak kena tegur peluah juga mula-mula. Kalau biasa demo tak biasa peluah, dia spek gitu kata. Tu setengah daripada orang otak spek tu dek yang tidur orang otak luas. Tak kena tu. Maka dilalah itu nisbah bainadali wal madali simai wal madu simpau. Itu dilalah itu nasbah bainadal dia panggil dilalah. Nak banding suti nasbah bainal khaliq wal makhluk khalqu. Karena khalqu mustamil isim fa'il bunyi khaliq. Khalqu kalau isim maf'ul jadi makhluk. Terserah. Ini dia. Supaya di sini dilalah nasbah kita cabut nasbah dal isim fa'il. Makhluk isim maf'ul. Paising pula ni. Nah. Hak tak isim hak jak. Isim jenis, isim jamik. Tak ada orang jawab. Dan madlu itu mana? Kita baca. Kalau orang tanya, dia mana Quran kita bahas Quran. Mana yang faham daripada lapar?
Quran. Mana dia bayar daripada lapar. Mana tu panggil melu. Lapar tu panggil dal. Mana Quran hak bayar daripada lapar tu, itu dia panggil makna mafhum. Makna hak Tuhan nak kata siap kalah tu. Itu dia panggil masadak. Maka Quran tu Quran. Jadi Allah Ta'ala kata bagi hak dia nak kata siap kalah. Dia kata pakat mereka tu. Sabit Quran ni sebetul-betul perkataan. Walau seekor sekalipun tidak salah dengan bagai hak dia berikan makna Quran dengan bagai hak makna hak dia nak kisia kalau tak salah. Malu itu mano ia menghendaki akan dia akan mano tu oleh Allah dia ni sifat ni mano tu malu ia menghendaki akan dia akan mano oleh Allah dengan berkata jadi dengan berkata Allah Ta'ala akan dia akan makna tu jadi Allah Ta'ala berkata akan dia akan mana tu dia nak kata habis tu makna Quran ni kau kata dia ada dua lagi satu makna yang kita tahu ya Allah Ta'ala beritahu kita. Yang kedua mana dia serai tahu, kita tak tahu. Supaya ni alif lam mim. Sampai tu Allah a'lamu bi muradihi bizalik. Lapar tahu baik kita, tapi mana dia tahu tak ya. Tak ada tahu. Apa? Nu ke? Kau ke? Tak apa. Menipu yang baik kat ni apa? Payah cabut. Minta ikan ni tak? Minta. Minta ikan ni. Minta apa? Mari ni. Payah cabut ni. Mari cik tahu nak jumpa dengan Abdul Rahman tu. Anak-anak bagus basik cik mari kan jumpa apa? Lepas tu? Ya zakat cik. Zakat? Ya. Pergi ni. Kita nak doa cik. Macam mana? Nak doa dah. Pergi je. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rfa'na warfa'na yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana uluman nafi'atan wa arzaqan wasi'an wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatad daraini husnul khatimah wa anta khairur raziqin. Allahumma asin awaqibana fil umuri kulliha wa ajinna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma asin akhlaqana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwattal adda binuri samsika abadan abada ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ni mari mana ni? Cik kan mari tahu ngak cik mari dengan anak basik kan? Cik mari tak tahu ngak jumpa apa. Mari.
Ya. Lah mari lah jalan. Mari je. Ha. Mari Rahman, bini Basit semua mari. Ha. Bapa tak ada. Gitu. Maaf ya, ganggu. Ha? Maaf ganggu. Habis kita baca pula, dan segala makna yang takluk akan dia, akan makna oleh irada Allah dan ilmu Allah itu dinamakan ya dengan kalaan nafsani atau kalaan nafsani. Dia panggil ada kalaan nafsani. Kau kita nak ya. Kalaan nafsi. Hak thai ni kodek. Kalaan nafsani. Hak thai kodek enggak. Dua orang kodek. Bukan baru. Sebab apa? Kerana takluk iradat dan ilmu ni kodeng. Takluk ilmu saya. Takluk ilmu yang ni dan kiji kodeng saya kalau iradat tu dia takluk pada makna ni saya kalau ke. Kerana iradat pakai ilmu. Kederak dia pakai dengan iradat dia pakai dengan ilmu. Engkau dia. Tapi boleh jadi nafsani ni, ulama buat. Ni ada setengah orang kita ni ada juga setengah. Dia kata kalau nafsi ni, kalau nafsani hak tulah. Ada orang kata itu. Hak tu dia kata hak dia, bukan hak lama. Dia buat hak dia sendiri. Kau nak kata lah tu. Ulama bukanlah tu. Lapar tak serupa dah. Tengok ni. Nafsa ni berapa tambah tu. Nafsi baca bilai, huruf. Numpa singyo. Berapa ya? Hak ni numpa sing alai nuyo. Ha. Mana banyak? Ngah dulu. Hak ni. Mana nafsa ni? Ya. Sabik kita sebut. Tambah alai. Kalau nafsa ni, dulu tak ada hak nafsi ni. Tambah apa? Nung. Hak nu tak ada nun dak. Tak payah sini tak ada. Nafsi gitu. Pak ulama semua dia wajak dalam ulama kata authai tambah di sini lil mubalaghah. Nanti kita nafsi banyak ni. Wal mubalaghah setengah dia kata lil mubalaghah. Balaghah ni berapa bagi? Balaghah jalan mana? Qira'at tu balaghah. Balaghah ni dia terbagi kepada 3 bagi. Bagi tanya.
Satu dia panggil mubalaghatah, ini mubalaghatah kamman. Ni kena surah lah. Fakat kain saja. Yang kedua wasan ni mubalah kaipan. Fakat yang ni keh saja, tidak kan. Yang ketiga mubalaghah kaman wa kaifan ma'an. Seperti melekat. Mereka tu mubalaghah kaman wa kaifan. Kita tanya, ni bala kita nak surah semula ni. Mereka ni dah sebut dalam Quran. Lapan mereka. Sebut tak? Sebut. Lapan mereka tak ada mana tak? Ini tanya ya. Malaikat ni lapar. Hasbullah tadi bagi kita. Wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nanti kita nak faham lah. Kalau ni kita nak baca. Nabi Allah Ta'ala suruh Nabi kita jawab pertanyaan orang kafir. Qul huwallahu ahad. Maka ulama kata ahad ni balaghah. Tapi balaghah ahad ni kena nafikan. Bukan sabitkan. Tengok bahawa wahdaniyah ada dalam kita ada. Nafikan mutasi, nafikan mutasi, nafi holding zat Tuhan, nafikan mutasi, nafikan mupasi sifat Tuhan, nafikan mupasi mutasi perbuatan, nafikan kata setengah you pakai tu, nafikan mutasi, mupasi. Balaghah kita lapis tu. Kan juga. Tu. Jadi dia ambillah keluar Allah tu. Sampai kalau dengar orang berkata sifat 20 ni tak sebut oleh Quran, orang tu sampai jahil. Quran dia tak erti lagi. Dia kata tak ada oleh Quran. Tasik kata mengaji sengerti, tak ada bahaman. Bahau. Ini bawa kita dulu. Di mana Pak Silat? Tapi ni banyak. Kesian hayat banyak, kesiannya pada orang jahil. Orang tahu. Orang jahil ni, kalau suruh tahal puasa pun dia menerima. Orang jahil. Dia mengatakan, tahal puasa tu. Terima jahil kerana jahil.
Bahawa orang tak tahu pun tu, orang itu suruh tak main baik pada orang tak tahu. Oh. Nanti kita nak sembah larah ha ni. Wah. Sponsor tu nafikan mutasi. Jadi makhluk ni ya, kalau sah pun dia tak nafi mutasi. Jadi zat daya tak boleh bagi. Tak ada berjuzuk. Tak berjuzuk tu lah. Kalau mutasi dia berjuzuk. Ada. Haji boleh. Ni, sebuah sini, dia kemen ni. Ni kemen. Balagah pada banyak. Balagah. Balagah pada besar. Kita nak misal. Kita misal supaya anak-anak. Kita pelaga dengan pelamu. Nak hak banyak anak-anak. Anak-anak tu banyak daripada, tapi banyak bukan dengan jalan besar, dengan jalan bilangan. Supaya arah. Sekiranya, tak kira. Dia tak ada dah. Ni kira hak besar isi. Tak ada lah hak besar daripada arah, tak ada. Nabi pada kata gitu, makhluk Tuhan hak besar sekali isi. Arah. Kalau itu alah balagah lain. Nasbah besar dia. Ramah dia banyak sekali. Sampai kita misal besar sekali. Tapi yisilatih malaikat. Malaikat ni kira. Nak kira banyak tu. Balai atas kaum ni semua, hipo binatang manusia ke semua, dengan malaikat langit pertama, 1 so bagi 10, banyak 9 yang pertama. Hipung pula banyak, malaikat banyak. Dia ni satu buah kayu ni, dia tu pucuk-pucuk tu seorang malaikat ada jaga. Di Malaysia saja ni nak royak banyak malaikat terjadi 70 jaga. Apa besar, tapi kita besar ni, Nabi kata kau besar sekali mereka Israfil ni deh, kaki dia tu berminyak 7, kepala dia tu di atas rah. Satu ketika dia jadi halus petiak. Nabi kita takut Tuhan. Besar tengok tu takut Tuhan, jadi halus. Ni. Kalau gitu besar malaikat besar. Banyak. No yang balagah. Maka kita pergi maksud kita makna hak Tuhan nak kata. Banyak. Macam banyak.
ada hak banyak. Ada banyak. Besar pun malaikat banyak otak. Besar otak. Mari kita nak cerita. Kata ulama, semua kita dulu. Kita pelagak kita. Masuk dalam Quran. Dan semua makna Quran masuk dalam Fatihah. Dan semua Fatihah masuk dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna Bismillahirrahmanirrahim masuk di dalam ba. Ba ni banyak makna dia. Mana isyarat ba. B makana dengan aku saya kata barang sudah jadi dah. Banyak makna sudah jadi dah. Wabi ma yaku. Dengan aku juga barang lagi ke jadi. Daripada akhirat esok tak nak jadi saya. Banyak ada. Napas sorang-sorang pun nak tanya no kalau kita nak biasa so. Ni. Itu panggil kalian nafsi Tuhan. Bagi kita, saya ini berkenan, kita nak bahas nafikan pada Qul huwallahu ahad. Mula-mula dia orang bahas Quran ni, kita dengar daripada orang Arusi. Budak umur dalam 50. Dia mengajar tafsir Quran. Tuan tak ada pergi apa sekarang pun. Orang mengaji pergi Quran ya. Dia tak boleh pergi tafsir. Dia tak tahu saya pergi tafsir. Tafsir hak dia tu kita cabut pada Quran sendiri. Tafsir ada muat, kita cabut ni. Kerana orang tafsir ni dia kata dia membahas mula-mula bahas lafaz. Tu tafsir. Sudah bahas lafaz dah bahas mana? Maka kita mula-mula nak kita dia penting sekali bahas berkena dengan kan ni bahas keluar Allah, kerana keluar Allah ni surah dalam Quran yang Allah Ta'ala tak campur percara, hanya campur percara benda qadain saja, keluar Allah. Ada satu orang sahabat Nabi masa Nabi. Jadi orang tu semaya surah yang tak baca lagi. Kang pertama keluar Allah surah, kang keluar Allah. Lepas tu dia jumpa Nabi tanya dia. Munda baca apa surah Allah. Dia kata gini. Keluar Allah Nabi bermaklum. Keluarlah cara kau Tuhan saja. Dia kasih ke Tuhan. Dia tak saya baca surah lain. Nak baca surah, kau percaya kau Tuhan saja. Lalu, dia baca keluarlah. Lah tu Nabi kata. Kalau gitu kata Nabi, mu akan duduk segar sekali dengan kasih. Jadi maksud Nabi, mu boleh masuk segar kali aku. Mu ni masuk segar kali aku. Kata Nabi.
Maka mula-mula ulama ya bahas Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Ini dia 4 ayat ya. Dari Allah. Kita bahas kali ni. Sekadar padahal kita jauh. Nak sapa tengah demon. 7 hari 3 malam bahas ke Allah. Jangan buat sakit. Tak boleh lawai orang baru nak pergi lawai tu, tak boleh lawai. Ba ilmu hadis, dia ba ilmu tafsir Quran nak lawai orang tepi Nabi tak. Tak boleh lawai. Tapi itu Nabi kata, Nabi khairul quruni quruni. Sebaik-baik kurung aku. Maka dia bahas Qul huwallah ni. Qul ni fi'il amar. Kasat kira lah. Huwa ni domain. Kalau huwa dia panggil domain sya'dik. Kalau hiya dia domain kisah. Mana tu lah. Kerana huwa hak muzakkar. Muzakkar dia panggil domain syak ni. Muzakkar. Kalau hiya domain mana? Dia donyok di kisah. Wal maksud bainama wahidun. Maksud ada pula satu saja. Aduh. Ni keluarlah ni. Kama dia domain sya'an ni. Ialah tergede. Hadza sya'nu ini saya. Muka apa? Allahu ahad. Ya. Hadu sya'an Allah ahad. Allah ni berapa? Kira-kira. Dia ahad ni berapa? Tajamahnya, kalau kita tajamah, bukan mana lagi. Allah ini ialah nama bagi zat. Nama bagi zat semata-mata telik. Nama bagi zat dengan jalan mutabakah dan nama bagi zat dengan jalan itizam. Kalau kita tanya nama zat mana? Mana mutabakah dia? Mana itizam dia? Kalau itu makna mutabakah nama bagi zat turut dia, turut somak tu. Nama bagi zat yang tupai tiap yang lain, yang tupai tiap-tiap lain bagi zat dia. Nama bagi zat tu. Lepas tu lagi pula zat tu, zat yang boleh tupai yang lain tu, syarat dia nak bersifat dia kaya. Selalu orang kata nama bagi zat yang terkaya daripada tiap lain dan yang bahjat yang lain kepadanya. Tahu?
itu makna mutawakal. Atau nama bagi zat ia sembah dengan sunnah, lawan sembah fatah. Atau nama bagi zat ia wajib wujud, ia wajib ada. Ia bahabis dia tu bahah ahadun. Asa ahadun kita tengoklah lurah asa ahadun, asalnya wahdun. Ahadun hamzah, wahdun tu wah. Sampai hak tu maka wahadung tu lah dia panggil dia panggil isi adat. Ada maka dia tak tukar di dalam Quran daripada dia panggil wahadung tu, dia tukar jadi hamzah. Tak tukar jadi hamzah. Sebab apa? Kerana nawi balarah sa Tuhan. Balarah dengan nafikan. Sekiranya kan lima atau kan naik, jika kalau tak nak pisau ya daripada kan lima atau kan naik atas tulis itu. Saya tak nabi, tetap saya jadi syirik selalu dah. Boleh saya syirik dengan makhluk. Tuhan sendiri kata nama dia menyaksi orang nak jadi kafir 5 perkara. Pertama syirik. Ia keluar inat. Itu sebut daripada Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Itu inat. Wal musyrikin syirik. Fi nari jahannam khalidina fiha. 5 perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bahasa orang ada salah satu 5 perkara ni maka kafir. Kasih menyasi. Kalau seorang daripada kita dalam 5 kan atau naikkan itu dia tak nak pisau dia tahu. Syirik tak itu. Kafir itu. Betul tak? Lepas tu takzib. Kafir. Lepas tu nifak. Kita sebut. Sebut dia kan, wa hamalal insanu innahu kana zaluman jahula. Wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Allah yu'azzibal musyrikin apa berabulahum liza khairnya. Wa hamalal insanu innahu kana zaluman jahula.
liyu'azziballahul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. So saja dalam lima kain kalau kita tak nafi. So kalau habis lima kain, itu mana hak balarah di situ. Balarah dengan jalan kan, bukan jalan sabitkan, jalan nafikan. Allahus Samad. Ya dah. Ya wari Tuhan tu. Allahu Ahad, jumlah mubtada khabar. Allahus Samad. Mubtada khabar. Ya wari. Jadi buat apa dia bagi Allah Samad? Jadi bas ittihad di mubtada ya Allah, dek istilah di khabar. Honu ahad, honi samad. Kalau nak faham somad ni, kata ulama tak boleh Allah Ta'ala panggil samad malaikat dia kena ahad. Tapi dia ulama bila somad ni, ulama bila dia masuk pada tafsir ni kita boleh Tuhan kena kederak, Tuhan kena iradat. Tuhan kena ilmu. Tuhan kena hayat. Pakistan bos selalu Tuhan kena sewa. Baru nak panggil somad ni. Kau kita bila semula Tuhan bagi hak dulu. Nak panggil somad ni Tuhan kena ahad. Itu pun kena. Tuhan kena kederat. Tuhan kena iradat. Tuhan kena ilmu. Tuhan nak hadap apa lah. Kederat. 2. Iradat. 3. Ilmu. 4. Hayat hidup. 5. Lepas tu dia masuk sebab ni dia hak orang menyambut ni. Tuhan kenal kaunuhu qadiran, Tuhan kenal kaunuhu muridan, Tuhan kenal kaunuhu aliman, Tuhan kenal kaunuhu hayyan. Jadi bismillah. Tak boleh Tuhan ni somat malaikat kena sabit bismillah ni. Betul tak? Tak betul pun kita tak pergi Tuhan.
Habis tu dia orang somak dulu. Somak dulu. Ahad dulu. Apa? Maka somak ni dia jadi mausuf pada kerakar kita. Kaya tahir dia kena jadi sifat. Dia tak boleh nak somak kalau dia tak kaya. Bagi tahu ni. Tak ada kira. Hisi selalu dah. Boleh tak jadi sama kita. Orang tupai kita. Nak ada demo kita. Nak rezeki demo kena kita. Boleh tak? Tak boleh. Sabar apa? Kita. Sabar kaya tak ada. Pak kaya ni. Dia kena orang ada 11 sifat. Tu ulama dikira, ulama tahid dikira. Pasal salah je mana? Ni ada orang lapis baru kata salah. Dia tak erti. Royak pasal. Jangan. Kita tak erti tahid, jangan buat tahid. Banyak orang dulu. Mu'atilah. Yahudi dulu. Tu. Surah tahid. Nasara surah tahid. Wasani surah tahid. Pak kena dah. Aduh. Sampai tu ulama tadi hak tafsir mesti nak kaya tuaya bila wajib wujud wajib sedia wajib kekal wajib mukhalafatu hawadis yang mesti wahda ia tak bila ia masuk le ni semak dah ni 5 lah. Wajib sami, wajib basah, wajib kalah. Lepas tu dia tambah wajib kaunu sami'an. Kaunuhu basiran. 10. Kaunuhu mutakalliman bebak kalah. 11. Mesti kena wajib 11 ni baru kaya. Bukan kaya semua kaya pada logat kita panggil kaya, bukan itu. Kaya Tuhan ni makna lepas daripada orang. Tu kaya Tuhan itu. Bukan kaya hati kita atau orang kaya, dia lepas. Lepas segala. Lepas daripada tupai orang. Nak ada dia pun tak ada kena tupai orang dia sia. Sebab itu kata Al-Imam Ar-Razi, dia kata dia faham pada ayat kata Al-Hayyul Qayyum. Hayyum tak hidup, Qayyum. Qayyum, yani qiyam. Qayyum qiyanul mutlaq. Yani dah lepas daripada orang jadi, lepas daripada tempat, lepas daripada zaman, lepas daripada makan. Tak berlaku masa. Karena masa waktu dalam 3 bulan ya, dia dulu pada tu lagi.
dia tidak dalam satu makan. Karena makan ni tentu bagi benda baru. Benda kata dia tak ada makan. Makan tu muka apa dia tak tahu. Dia makan tu muka apa. Makan benda berjising. Pasal berjising tak? Ni. Sampai itulah kita kata kalau orang mengajar tauhid ni bila kita tak kena lah. Kita minta teman-teman maaf. Mu nak mengajar mu kena ngaji mula. Macam saya kecil nyanyi orang. Bak salah tauhid ni nyanyi masuk neraka tak tu baik. Jangan kira dunia saja. Tanah diri dah. Dia kalau orang ada email masuk neraka tu baik. Tapi kalau tak ada email habis. Tengok Allah Ta'ala sebut. Innallah, bahasa Allah Ta'ala istara, Allah Ta'ala nak beli minal mu'minin, daripada orang beriman, anfusahum wa amwalahum, nak beli diri orang beriman dah bi'anna lahum, nak tahan nak beli dengan syurga. Kerana iman dan amal-amal. Lepas tu hasbuk. Innal insana lafi illa allazina amanu wa amilus salihat. Tak ada royak dalam orang iman masalah tu je. Pak kita nak pergi pandai pada dia. Tak pernah sabar. Ambil bahsul mana ini bahas mana nuhana pal makna bahlah palu orang kata ulama kata al-labzu maksudun bitabat ini kaedah. Wal makna maksud bizat. Makna maksud bizat lapa maksud bitabak wal wajilah. Jadi kira apa maknanya? Jadi lapa ni kalau jama boleh ambil makna dengan tak ada lapar, tak buat tambah lapar tu. Kita nak makna supaya kita ada berkecek, nak makna berkecek kita tu. Tapi kerana nak ambil makna tak boleh, kerana malaikat dengan lapar, lagu lapar sama maksud juga bertabak. Ni sebuah ulama orang ada misal supaya niat tuak tak niat naik tuak tak maka sunat tuak ya sigar tak ada nak kalau boleh ambil tuak dengan tak ada sigar tak sih sigar tapi kerana nak ambil tuak tak boleh maka kena sigar dinama sigar termaksud bitabak maka tuak termaksud bizat supaya al-makna maksud bizat wal labzu masuk bitabat. Maka nak bahala apa makna dulu. Asal makna pal makna asalnya isim maf'ul. Asal lana.
Ma'nuyun. Gitu. Atas wazan maf'ulun. Bahasa nak jadi makna. Bahasa mana? Bahasa dulu. Dia isim maf'ul ni mustaq. Maka mustaq ni imma fa'il. Itu ahli Kufah. Ini kau tak tapi kita ambil tak boleh. Ada pun ahli Basrah mustaq minhu musda. Honilah kau yang kuat. Sabar apa boleh kau? Karena musda juzuk bagi mana mustaq. Musda. Juzuk bagi makna mustaq. Kaedah kita mustaq tu qol, kaedah kita al juz'u muqaddamun alal qol. Ni bala. Bala ni qol. Kasayat juz'u. Mana dulu ada? Supaya agak mustaq tu qol. Musda ni juz'u. Tak balang ke saya tak. Kena mesti dulu ke saya tak. Nak dulu dalam tak boleh. Ini sebab agak musda tu, mustaq minhu. Kita dulu daripada si mustaq. Kerana isi mustaq menjadi murakat. Tapi kita ambil ini mudah. Kalau kita nak berlaku mustaq daripada anak, ai daripada musda anak. Dia mudah itu tak apa. Terkenal juga. Wa aslu asa makna, asa makna you. Asa gitu. Isim apa? Asa makna you. Bahal hafal. Dia nak bahal mana, kita bahal hafal tu. Tak kala makna yang maka beri pun wadaya. Wa seka makna. Bahaya punya. Wa subikat ihdahuma. Ngamati. Dulu salah satu pun ngamati. Mana sini dulu bawa dia. Mati. Gitu. Maka ditukar wa tu kaya. Jadi Dai deraya di dalam ya. Jadi tukar wa jadi yu. Kata. Dalam ya sehari. Kama dia disuruh kasrah nu. Jadi baca makning yu. Gitu. Sebab apa? Dia keserahkan tu, makning. Kerana kasrah ni munasabah dengan dia. Kama dia diringai. Kita ringai, kita buat salah saja. Kita buat jadi, asal makning yu tu sadu tu buat jadi makning. Kama dia dipatahkan makna. Dia tu kaya, hak patah tu akan alih. Jadi rupa je, makna tu, pada hak alih. Kerana berbarisnya, kerana barisnya, dia patah berilu, kena tukar alih. Kamar dia dibuat alih. Buat alih. Kerana jumpa orang mati. Baru orang mati, dia tu alih dengan buat alih. Makna, begitu. Entah bahan. Kamar dia nak bahas. Wa maknahu. Dia maknanya. Dia maknanya. Makna lapang. Makna. Dia makna ni.
Makna bila apa makna? Makna muradun wa maksudun. Ni kita. Makna anna makna qasada ani kira loga. Anna tadi. Kalau baik tadi. Anna makna qasada yaksudu. Dan dengan makna arada yuridu. Kalau gitu makna dia muradun wa maksudun. Dia maksud. Karena makna maksudun bizat, dia orang panggil makna ni madlun daripada lafaz. Wal labzu maksudnya bertabak wal wasilah. Dan orang panggil ni wadal ni atas pada maksudung. Wal labzu lafaz dalun alal makna maudu'ilah. Dia menunjuk atas makna jadi waduk bagi. Dia makna dia panggil maudu'ilah. Lafaz dia panggil dalun, dan dia panggil lafaz ni dia panggil maudu' fih. Tengok kita buat qaulu dari mula. Ala maknal maudu'ilah. Li'anna al-makna kana makna yuka orang panggil maudu'ulah. Mana dia panggil maudu'ulah? Ni ilah bagi kata mana? Wa li'anna lafzu atafada li'anna ma. Lafaz ni orang panggil baginya maudu' upih. Tapi terkadang orang panggil maudu' saja lafaz. Maudu' upih dan maudu' itu saja. Iaitu orang panggil daripada ba' hasfi wal isal. Hasfi yani hasfi pih. Maudu' pih itu apa? Hazah pih. Maudu'. Wal isal kama dia ambil domain pih itu tak di maudu'. Dan isal. Dikata maudu' ya maudu'nya lafaz. Asam lo maudu' fil labzi. Tengok. Kata dalam wadalun alal ma'nan maudu'ilah sawa'un kanat sama ada dia menunjuk tu ngajale dilalatul mutabaqah atau dengan dilalatul tadamuni atau dengan dilalatul itizah. Ni kira dalam bahan mati. Dalam mati dilalah ada 3. Mutabaqah, di tadamun, itizah. Mana setengah itu setengah je ya. Dia setengah Gini? Wabih. Lama agak apa ni? Wabih. Kalau baik itu setengah je lagi. Ini. Dan nak hudai dilalah mutawakah agama, dilalah tazamuni agama, dilalah itizah agama. Dalam usul fiqh banyak lagi. Tapi masuk dalam itizah ke. Dilalatul iman.
Lizadatul ta'rid, Dilalatul isyarat. Banyak. Tapi semua banyak tu masuk dari itidizah. Lepas tu nak bahas kalau demo nak beradu lah ni, nak bahas di dalam mutabakah panggil beradu itu. Kalau nak beradu, kalau nak tengah hari lagi nyanyi hari sini. Nah, jadi kita ingat kita beradu di nak bahas dilalatul mutabakah, kemudian nak dihah dilalatul tadammun, kemudian nak bahas dilalatul itizah. InsyaAllah hari apa? Hari Senin. InsyaAllah hari Senin lapasnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi 'ilmihi da'imun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi fa'li hamidun, ya man huwa fi majnihi munirun bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ya rabbana zidna ilma, Allahumma ya rabbana zidna ilma, Allahumma ya rabbana zidna ilman wa wasi'kana wa barikana fima razaqtana waj'alna mabruran fi qulubi ibadika wa azizan fi nufusihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ahsanal fi'ali ya da'iman bila zawali ya mumtadi'an bila misali falakal hamdu wa lakal minnatu kasarfu ala kulli hali. Allahumma adfa'na wadfa'na yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqadrin. Allahumma ahsin awaqibana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin akhlaqana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.